Ada penyimpan emas tanya, kalau simpan RM100 setiap bulan, berapa lama kita boleh capai simpanan 1 dinar ni? Pertama sekali, tuan-puan kena tahu, berat 1 dinar ni adalah 4.25 gram. Jadi, jawapannya bergantung kepada tuan-puan sendiri yang menabung. Dengan RM100 hari ni, tuan-puan akan dapat 0.159 gram. Gantung kepada harga emas semasa. Jadi, tuan-puan boleh capai 1 dinar ni dalam tempoh kira-kira 2 tahun. Kalau tuan-puan rasa tempoh tu lama, tuan-puan boleh tingkatkan simpanan. Contohnya, target 1 gram 1 bulan. 5 bulan, tuan-puan ada 5 gram. Dan tuan-puan boleh keluarkan 1 dinar ni. Dah cukup, tuan-puan keluarkan 1 dinar ni daripada apps Public Gold dan simpan sendiri di tangan. Simpanan emas di akaun Emasgate Public Gold, tuan-puan bebas menabung ikut bajet sendiri. Tiada sebarang komitmen nak menabung harian, bulanan ataupun bergantung kepada pilihan masing-masing. Jadi untuk simpanan kita makin bertambah, konsisten yang penting, tak perlu jumlah yang banyak, ada sahaja duit, tuan-puan boleh terus simpan dalam bentuk emas. Fokus untuk capai target tuan-puan, contohnya 1 dinar ni. Soal kenaikan harga emas tak perlu risau, sejarah menunjukkan purata kenaikan harga emas adalah 10% setahun, malah ada yang lebih. Tapi persoalannya berapa banyak emas yang kita dah miliki. Kalau tuan-puan nak saya bantu untuk mulakan simpanan emas sebagai simpanan masa depan, boleh rujuk pin video atau klik link kat bio. Nak belajar lebih banyak ilmu emas dan kewangan, boleh follow Bihar rapat-rapat.